Artinya, kalau kita baca sambung di sini tuan-tuan dan puan, dia jadi idgham bila gunnah. Baris dua bertemu lam ya. Wala nasirin laqad taballah. Itu kalau anda baca wasal, baca sambung ya. Baik, teruskan. Okey, teruskan. Boleh mana lakatnya? Ya. Laqad Sekali lagi. Laqad Hak mana satu tu? Ada yang Sat bagi lantunan, Sat tak ada lantunan. Yang mana satu? Laqad tu tak ada. Kata tajing. Apa dia? Dah tak ada laqad tak. Ada qalqalah ke tak ada qalqalah tuan-tuan puan? Ada. Ni, dal bertemu ta, hukum apa di situ? Dal bertemu ta, hukum apa? Hukum apa di situ tuan-tuan puan? Saya dah bagi tahu dah. Siapa yang keliru tuan-tuan puan, anda dapatkan Al-Quran macam saya guna ni untuk peringkat awal dapat membantu. Anda boleh lihat tuan-tuan puan, kalau tempat tu ada qalqalah, dia ada warna biru. Di sini tuan-tuan puan dia tak berikan warna biru pada dal itu kerana di sini tidak ada lantunan. Di sini tidak ada qalqalah tuan-tuan puan. Jadi di sini kita baca qaf bari fathah terus masuk ke dalam ta. Namanya hukum apa ni tuan-tuan puan? Hukum apa puan? Idgham apa? Yang dal. Idgham apa? Idgham ya. Idgham. Idgham apa? Idgham apa? Idgham. Idgham. Astagfirullahaladzim. Idgham apa? Itu dengan hurufnya yang sama bunyi tadal. Idgham mutamassil lain. Tidak. Mutamassil lain. Mutamassil lain jangan sana. Kalau idgham mutamassil lain, huruf yang sama bertemu. Dal bertemu dal, ta bertemu ta. Sekarang ni dal bertemu ta. Jasnai. Mutama apa? Itulah mengaji tak tulis. Saya doa pesan dah. Mengaji kena tulis. Tak tulis lah yang ni tak ingat duk mutama. Sebab dia tak jadi mutabak. Kalau jadi mutabak boleh makan juga. Mutama. Bukan mutama, mutanajisain. Idgham mutajanisain. Tolong tulis tuan-tuan puan. Anda jangan dengar saja. Apabila bertemu dua huruf yang sama makhraj berlainan sifat, hukumnya idgham mutajanisain. Cuba tulis sikit, jangan dengar saja. Duk pesan dah tu. Dalam kita duk pesan tu dia tak mau tulis juga. Saya tak tahu nak buat ke mana ni tuan-tuan puan. Cakap siam kot noh. Nak kena cakap siam kot. Baru 2 kali esok ni. Tulis. Baik, idgham mutajanisain. Yes. Ya, di sini jangan berikan lantunan. Terus baca sekali lagi. Tuan-tuan puan, ini antara pelajaran yang kita belajar dalam buku tajwid ni tuan-tuan puan. Siapa yang nak belajar ni daripada awal, tapi kita tak mula dengan buku ni. Siapa yang join program asas, kita nak mula daripada buku asas ni tuan-tuan puan, kita belajar makhraj huruf. Tapi kita akan masuk ke dalam hukum ni juga satu hari nanti tuan-tuan puan. Siapa yang nak daftar ke program ini, saya alu-alukan tuan-tuan puan, yuran pengajian sekali untuk seumur hidup. Anda bayar harga bukunya sahaja siapa daftar malam ini. Ya. Baik, di sini tuan-tuan puan anda boleh lihat jenis-jenis idgham. Antaranya idgham mutamatsilain, iaitu apabila bertemu dua huruf yang sama. Ataupun idgham mutajanisain apabila dua huruf yang sama makhraj tetapi berlainan sifat seperti ta dan ta. Ta dan dal, ta dan ta. Tuan-tuan puan, sa dan za, zal dan dha, ba dengan mim, tuan-tuan puan ya. Jadi sama makhraj berlainan sifat, itu mutajanisain. Dan yang satu lagi idgham mutaqaribain, iaitu dua huruf yang hampir sama pada makhraj dan sifat. Kalau anda nak belajar semua ni tuan-tuan puan, ada contoh-contohnya kita akan bawakan nanti dalam program asas. Yang belum mendaftar ke program ini tuan-tuan puan, saya alu-alukan. Dipersilakan buat pendaftaran malam ini jika anda ingin mendalami ilmu membaca Al-Quran daripada awal, daripada asas dengan kami tuan-tuan puan, dipersilakan.